Rin, thank you Rin. Kita balik. Hah? Oh, ni rasanya pun bawah. Ni kita dah nak sampai kat puncak tu. Oh petai. Depan lagi. My battery dah nak KO. Cucuk power bank guna, cucuk power bank. Depan ni, dia ada tempat yang basikal lompat tu. Tu lah. Ni tak sesat. Bang, nampak tak tempat basikal? Jom. Takut balik. Takut balik. Ingatkan balik. Sekejap, itu cover baik benda. Okay, untuk viewers Kak Cik Wujudku, besok Kak Cik Wujud akan live di akaun ni ya, di akaun ni pada jam 7.30 malam. Okay, di mana Kak Cik menerima award guys Kak Cik menerima award. Kat depan tu kan dia. Depan tu. Okay guys, kenapa tahu dekat tempat ni ada yang sesuatu yang pernah terjadi kejadian masa tu. Saya waktu tu saya berkeseorangan guys, explore di lokasi ni. Saya ternampak ada benda hitam keluar, tangan dia gini kan, panjang kat depan sana. Sekejap saya terangkan lampu. Kecilkan lampu. Pakai luar. Rasanya macam dia keluar. Kecilkan lampu sikit, kecilkan lampu. Ras, thank you Ras. Jatuh. Kita tunggu. Ya betul, dekat depan sana. Okay. So kita nak tunggu kat sini. Tunggu. Okay. Ini guys, fokus kat depan ini guys. Pasal ini tempat dia. Okay, faham. Kat sini ada macam-macam makhluk. Jadi kita tak tahu siapa. Bisa. Hah? Lampu. Kan ada ni ya. Lampu dia. Dia macam bentuk busuk dia. Kita dekat sini, kita tengok depan. Jangan lampu berhenti satu posisi. Jangan goyang-goyangkan lampu. Okay. Bang,
Bang, jangan goyang-goyang dalam. Kita letak Posisi ni dia jangan goyang-goyang. Tunggu dia keluar. Pada dia kita serang dia. Baik. lain macam. Batu tu berputar. Ya betul. Oh, itu bukan batu, itu busut. Azila, thank you. Yang bisa ukur. Oh, ya. Guys, kita berhenti 5 minit guys. Nanti kita masuk lagi guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kaf, ha, ya, ain, sod, ya, ha, mim, ain, sin, kaf. Allahumma, ya, kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, kaf. Iksilian kaza. Wahai perkara halus yang tersembunyi. Wahai yang tersembunyi perkara yang halus. Wahai makhluk halus yang tersembunyi. Wahai yang tersembunyi makhluk halus. Wahai yang tersembunyi yang gaib. Wahai yang gaib yang tersembunyi. Wa kaza hajati. Jawab. Keluarlah kalian di depan kami. Zahirkan kalian di depan kami. Kalian dan kami duduk di satu tempat di bumi. Cuma Sang Pencipta langit dan bumi bedakan alam antara kalian dan kami. Untuk kami ke alam kalian agak payah. Tetapi untuk kalian datang ke tempat kami di alam kami agak mudah. Maka perlihatkan kalian di depan kami. Siapa kalian, apa kalian dan bagaimana kalian. Putih depan. Rumah dengan seruan tu. Kan. Jika kalian umusibian, Sudah. berangkatlah ke sini. Biar pula depan ni. Wahai umusibian, jika kalian kubu siwa, nampakkanlah jika kalian makhluk-makhluk selain daripada itu
zahirkan diri kalian. Bukan kata aku saja, kata Allah, kata baginda Rasulullah, kata rajamu, Raja Solomon, sang Saidina Sulaiman alaihi salam. Jika kalian ingkar, maka derhakalah kalian kepada Allah. Derhakalah kalian kepada baginda Rasulullah. Berdosalah kalian pada rajamu. Dan berdosalah kalian kepada kami. Thank you, Jia. Thank you. Bismillahi. Aris Lady, thank you, Aris. Ya, kaf, ha, ya, ain, sod, ya, ha, mim, ain, sin, kaf, Allahumma, ya, kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, kaf, iksili'an kaza. Wahai perkara halus yang tersembunyi, wahai yang tersembunyi perkara yang halus, wahai makhluk halus yang tersembunyi, wahai yang tersembunyi makhluk halus, wahai yang tersembunyi yang gaib, wahai yang gaib yang tersembunyi, wa kaza hajati. Ada sini ada anjing. Kita ganjil. Kita ganjil. Bunyi anjing. Ini Guys, tengok depan guys. Fokus. Ini makhluk kecil. Memang semua tengok depan. Saya tengok belakang semua. Kerana semua tengok depan memang.
Shin, thank you follow Shin. Sakit tangan. Anjing. Apa dia? Jauh, okey. Kita akan jalan pelan-pelan, guys. Batu ingatkan pocong batu. Okey, geng. Dulu waktu saya solo dekat sini, dia keluar zoom. Lepas tu saya tengok kepala dia bergerak, tengok arah saya. Cak Alif but cabut. Waalaikumsalam. Hai Razi. Waalaikumsalam Razi. Terima kasih adik. Apa? Wangi. Wangi. Iyalah. Ada wangi. Wangi. Kita lagi. Tak apa bang, naik terus. Kita dah sampai puncak ni. Assalamualaikum. Oi. Kau. Boleh. Tak tahu. Boleh. Datang ke?
spider tu besar tu. Oh, benda ni dia. Tak apa, tak apa, tak apa. Apa orang malam ni, bro? Bertiga. Apa dia? Dia bakal muncak kan. Ni kita punya, ni puncak kat atas ni. Tepi ni je. Inilah Bukit Wong Feng Hong, geng. Okay, kita dah berada di atas, guys. Nampak? Kita dah berada di atas puncak ni. Okay. Ni apa tu benda? Salam Singapura ni, mantap orang Singapura. Suara dah. Suara dah kata. Kanda dia. Tak. Ada benda yang bertak kat sini. Ha? Ada benda goyang kat sini. Ya, tahu. Tadi kita nampak. Ada juga suara kunci balik. Dekat sini lah tempat benda merah tu. Kawasan tadi ada benda bunyi orang cakap kat luar. Ya, batu. Goyang. Sini bang. Ada, geng. Ada something kat sini.
inilah tempat larangan malam. Oh, Yang punya tempat sini tak kasi kita pergi sini pasal sini banyak benda-benda tu keluar. Lepas jam 12 kan. Dah 3 minit lagi nak pukul 1. Tengok pemandangan cantik tu. Mana cantik. Jom kita bagi viewers tengok pemandangan. Kita ada orang ke? Ha? Tak ada. Tapi tak apa yang bunyi suara halus macam macam budak nangis jerit halus. Tu bunyi bergerak azab atap ni. 2 kali. Oh sayur betul lah. Fung sayuk betul lah. Fung sayuk betul lah. Kau tengok dia orang dua ni. Tak payah kerja tadi. Ni apa gerak ni? Sini belah tu. Belah. Dia ni bergerak ni. Oh tahu. Saya nampak tadi. Kita nampak ni Saya sampai putih ni. Benda ni kan. Oh, Saya tiba bunyi si bergerak. Ni tempat ni. tak. Okay. Pukul apa dia keluar? Kita keluar. Tak, biasanya jauh paling lambat kat sini pukul apa? Agaknya kan bang. Sebelum ni? Tempat syuting kita kumpul mabuk baru. Sebelum ni? Tak yang api tu dekat. Oh, dia keluar awal. Masa tu saya pukul 9 lebih. Lepas pukul 12, ini tempat benda-benda tu semua keluar. Yang punya ni. Ada durian ke? InsyaAllah kalau ada durian kita orang makan depan live. Bikin rumah ni, botak rambut, depan potong, belakangnya panjang, kat sini duduk sini. Oh saya nanti. Malam ni tak ada kot Andy. Takutlah. Saya naik kat sini, tadi bawah sini bau bau polok. Saya kat belakang, saya takut. Alamak, saya lagi takut. Siapa kita ada Wong Fei Hong? Tak, Wong Fei Hong tu Pak Tam. Saya Ip Man. Sayur. Wah, Okay. Akhirnya kita sampai ke puncak. Saya belanja korang sesuatu kan. Kak Linda, stand by. Jalani sinar pelangi tanpa ada kamu di sini. Semua tak berarti siang dan malamku. Mungkin benarlah kata-kata yang cuma hanya sia-sia. Apalagi hendak ku buktikan. Lagu lain ya? Okay, cincok time. Ketak di wallpaper guys. Letak. Okay, ni. So guys, ni pemandangan dia. Okay, pemandangan dia is orang kata best lah untuk kalau korang ni kan. Saya bagi korang 10 tahun 10 saat untuk record dia. Kalau korang nak record, korang boleh record. Okay, kita start. Thank you Daniel. Thank you. Mantap kan. Okay, saya bagi 10 saat. Kita akan bermula daripada sebelah sana. Okay, ready to record. 1, 2. Ni dia abang biarkan dulu. Okay, 1, 2, 3 action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonus time 10 1 saat, 10 50 saat, 10 45 saat, 10 bersaat-saat. Saat bulan purnama bersinar terangi malammu. Okey dah. Habis. Okey. Oh, tak. Itu biasa. Okay. Where is my kanda? Alah, dia pergi mandi kolam lagi ke apa ni?
itu. Bukan. Okey. So inilah puncak kata-kata. Habis berterabur typing kurs. Itu biasa. Okey. Alamak, lain. Okey. Korang dah puas tengok pemandangan? Okey. Okey. Okey semua? Okey. Itu lampu jambu tu orang atas. Ha? Oh, begitu tahu. Memang berkicau. Jatuh. Jangan. Di mana? Oh, Tak. Mana kekandaan ni? itu dah panjang ni. Gandaan pun hilang ni. Dia ada lampu ni. Kanda memang jalan-jalan gelap. Yang gelap. Dia lampu dia lagi canggih pada kita kot. Oh, lain macam. Abang tengok kat pinggang dia itu, kalau dia keluarkan dia tom, dunia jadi tengah hari tu. Oh, abang dia apa tu? Abang stay dekat ni. Stay dekat mana tu? Ai Jerung sulung. Tak apa. Relax je. Dia memang biasa jalan macam tu. Ha? Sini mana? Ha? Sini ada jalan juga, tapi depan sana yang sebelah sana bang. Ha? Memang tak ada. Boleh otak ni? Memang tak ada line di sini. Saya nak jumpa dia akan langgar. Ini nak kau ingat tak? Kan dia cakap dekat sini dia mungkin dia tak bekas lagi kot. Sebab sini bukan satu bang. Ni kawasan kampung. Ini memang betul-betul kita dekat kawasan kampung dia. Kalau alam kita nampak macam ni, kan, alam dia nampak lain bang.
Mana ganda? Bang, ganda mana? Ganda mana? Oh, ada kat depan. Abang, Okey, jom, abang jom. nampak abang rasa nanti yang dekat pondok tokong tadi yang ada tali ni. Situ memang Dia ada batu tu. Itu memang ada rasa. Nama dia. Alhamdulillah. tutup ganda ada kat situ. Mana? Tutup depan ni. Okey. Jam nak goreng boleh. Boleh. Okey, mantap. Nak buat ikan kalui 3 rasa. Mantap. Best kan? Best. Apa tu belakang kau? Oh, menara aku punya. Aku ingat kenapa tadi? Berarti kat ganda hilang. Menara dia kena ada. Batu. Ni batu. Kenapa kena? Ha? Tempat tu bawah. Sini boleh? Ikut sebelah sini. Tadi kita daripada arah sini. Jadi, Sini pun boleh. tak tahu Sudah bawah banyak. Bawah banyak tu. Standby guys. Bawah banyak tunggu. Ada jaga. MD mana ada belakang? Oh. Dekat bawah banyak yang menunggu guys. Guys, saya dia kasih tahu guys, kat bawah, keliling bawah banyak dah tunggu guys. Dekat bawah ada ramai yang tunggu guys. Banyak yang tengah tunggu kat rumah. Lepas tu kan dia cakap benda tu nak cari kat City Jum. Saya dah tahu jalan dia.
terkejut. Tengok mesti dia orang terkejut. Alamak, kan dia turun ikut situ pula. Jalan tak pernah saya lalui dia. Ya Zulhelmi, kak cik dia tengah tukar phone. Tak tahu. Tak tahu. Kan dia. Alamak. Serius akan dia ikut sini. Mana? Ni jalan ni. Ni depan sana tak ada jalan tau anda. Saya dah masuk kat sini. Sini tak ada. Jalan sebelah sana. Sebab sini saya dah masuk lah. Mana jalan? Dia je dia ni takut. Sambil mencekik double mic, sambil layan. Pula cakap pula pasal makan. Jangan. Lawak tak? Buat baju saya. Okay. Lawak tak baju lu pakai? EXMS. Lawak tak? Baik. Belakang dia macam ni. EXMS lawau. Sini jalan ni. Ya, jalan. Sini boleh. Masuk ikut bawah ni pun boleh. Ni tak ada. Tadi kita kat atas ni kan dia. Lepas tu kan dia dengan Abang MD di jalan ke depan saya. Saya terus turun ke sini tadi. Kak Suraya Hasan, kenapa kan dia? Dia apa? Ha? Tak ada. Dia terkejut. Ada dua jalan kan dia. Sini dulu, kita ikut sini. Ni kan dia. Sini boleh. Sini pun boleh. Ni dekat. Hutan pasal jual lagi tu. Ha? Lalu ikut hutan. Okey.
Jangan takut. Mana nak cari burger malam-malam ni? Ini betul-betul explore kan dia. Salim. Sini kita naik bukit, naik tempat tadi tu. Cetus idea Lepas tu nak kena pergi masuk Bandung KL. Sebab apa? Cari burger. Malam ni saya beli rumah ni. Asal? Takut tidur seorang. Jangan. Saya rasa tak sedap betul. Terus. Apa dia? Jalan sini. Kan dia tahu tak jalan? Kan dia ingat tak jalan? Tak. Ni. Tadi kita daripada sana kan dia? Saya masuk tahu keluar saya tak tahu. Itulah kan dia. Kan dia. Sini. Ini kita naik atas balik. Mana? Tu nampak ada telefon. Sayup. Macam. Wahai makhluk yang bertanduk, wahai engkau yang bertanduk, yang berselimut putih dan merah, aku ingin berkomunikasi dengan engkau. Dulu ni tempat kebun orang. Tak terjaga tempat. Jadi kan dia jalan menurun. Berhenti. Oh, kau? Berhenti. Dia stop. Dia berhenti. Terus berhenti. Kena marah terus berhenti.
tegang sangat je ni jap. Aduh. Eh? Aduh. Masak lagi mana? Waalaikumsalam. Jejak goib explore di Malaysia. Ini di Malaysia. Hati-hati bang. Ha? Atau kau yang besar. Sini. Boleh. Jalan. Kacau kat situ. Ya, dia kau. Oh ya. Kalau jalan sini Hmm? kalau jalan semua kat sini saya agak panggil. Saya relax je jalan seorang-seorang kat sini. Ya. Okay. Terus sana mana ada terus depan. Sana. Sama je dia jalan tu ke sana. So kan dia lanang cakap kan dia tak nak. Ni depan ni kan dia. Saya kalau saya akan seorang kan. Dia kidnap. Kata saya dah kata tu. Tak jelas. Yang ni jelas amat. Nanti sampai sebelum tu kita kacang dia. Okay. Ini satu kan? Ni satu. Ni Datuk Semah. Dekat sini. Bawah sedap. Yang banyak-banyak tu. Oh. Tak dia nampak macam cahaya melintas waktu kan dia tengah bercangkuk. Oh ya. Kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud takulikum waliyadin. Kau dengan agama kau, aku dengan agama aku. Terbaik. Hai YB Nas SG MY.
Waalaikumsalam. Kak Su, thank you. Kita akan probok benda tu kat bawah, guys. Jangan dengar bunyi suara orang kan dia. Dengar. Tu Ustaz. Guys, nanti guys, sebelah depan guys, saya nak bikin sesuatu guys. Saya nak kacau Joang biar Joang mengamuk. Okey. Kan dia nak robok benda tu guys. Tempat yang pernah digegarkan. Tempat siapa tu? Tiger Labu nampak saya nampak Tiger Labu pernah nampak. Okey, kat situ aku nak jadi alright. Apa saya lari dulu janganlah. Ini saya pernah buat di kawasan oh ya, okey.
Kan dia ada kan dia akan buat macam mana. Korang ingat tak dekat Altan Tuya tu, yang kan dia buat tiba-tiba pop macam tu. Okey. Dekat depan tu ya. Dekat depan ni. Depan ni. Apa dia? Ada. Tadi tak ada. Ni lilin. Tak ada. Yang ada dekat tokong ni tadi saya perasan ada lampu. Betul. Ni siapa yang bakar ni? Cepat. Tak ada ni. Kalau tak ada, bukan dia dah cakap. Okey. Ni. Tadi tak ada tau. Tak ada orang bakar ni. 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 Nampak lilin. Ada 2 lilin terbakar. Sini dengan atas. 2 ni. Kita akan provok dia daripada belah atas. Nampak? Jeng. Kenapa tu? Jeng. Kecak kena jeng. Kita provok dekat sini. Dekat sini kan ni? Okey. Batu bisa. Ha? Saya kasi batu. Batu? Besar sangat tu. Besar sangat. Bongok ni. Ada je lah. Sekejap. Cik batu untuk baling. Kita nak provok dia. Ada pembesar ni jangan dia. Ada pembesar ni. Ini sini ada tak? Okay. Besar sangat ni. Aduh, terikut goyang gue Remy ni. Tu nama dia Paranormal Jen. Itu okey. Mas. Boleh. Sekejap Kita belakang sikit. Jeng. Sini baru. Hmm? Datang kat belakang ni. Macam mana? Sini. Batu. Ni.
pada sini. Dia masih stand jadi tak guna. Jeng 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 jeng. Hah? Dia siap dia itu susah dia. Jeng 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 Dia jeng ada jeng dia ni. Meninggal. Oh, dia kamu tak bawa? Orang awak masalahnya aku dengan tu tiba-tiba di luar habis. Aduh. Ini kat belakang dia kami kat pokok besar tu. Tengok kasih ke bawah tu. Okey. Kau pakai itu ke? Okey, kau pakai ni lah. Boleh. Boleh? Boleh ya. Tapi jangan goyang-goyangkan lampu Stay, lampu kena stay. Jeng 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 jeng. Tu Ini boleh sini belakang ni. belakang ni. Ini boleh. Situ boleh. Ini boleh. Okey. Jalan sikit. Macam mana mesti habis? Dia tiba, dia rentak. Ya. Ini macam. Ini tendang wow. Makan. Udah lah buat muzik ni. Tak, masalahnya jeng-jeng tu mencetuskan idea. Boleh? Ha? Boleh? Salah. Kita fokus kat batu ni jatuh. Fokus kat batu jatuh. Oh, ni. Faham? Kami ni jauh perjalanan ni. Okey. Oh, betul tu. Bawa banyak batu-batu. Nak sebiji je YB. Kalau ada biji tu orang tak ada. Mana biji dia? Ni lah. Kalau panggil datang. Standby semua. Tengok wayang. Jeng-jeng. Nampak. Dah tunjuk tadi. Ya, batu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sang kita moyo mukatku, sang panjang moyo mukatku, sang rojo moyo mukatku, kat kekat Allah, kan kekat takim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang kita moyo mukatku, sang panjang moyo mukatku, sang rojo moyo mukatku, kat kekat Allah, kan kekat takim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang kita moyo mukaku, sang panjang moyo mukaku, sang rojo moyo mukaku, kat kekat Allah, kan kekat takim. Kadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah.
Bismillah. Kuhu geni. Bismillah. Kuhu Allahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. Kehadiran abadan-abadan. Bismillah. Kuhu geni. Bismillah. Kuhu Allahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. Kehadiran abadan-abadan. Bismillah. Kuhu geni. Bismillah. Kuhu Allahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. Kehadiran abadan-abadan. Abadan. Kita fokus dekat kawasan batu yang jatuh tadi, guys. Yang kanda baling. Batu tu jatuh kat sini. Batu tu jatuh sini. Okay, korang fokus lagi. Kanda akan cari sebiji lagi batu. Jangan. Alamak. Jeng jeng. Jeng kecakana jeng kecakana jeng kecakana jeng 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 kecakana jeng kecakana jeng. Shadow, thank you Shadow. Aku record. Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kuhu geni. Bismillah. Kuhu Allahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. Kehadiran abadan-abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kuhu geni. Bismillah. Kuhu Allahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. Kehadiran abadan-abadan. Bismillah. Kuhu geni. Bismillah. Kuhu Allahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. Kehadiran abadan-abadan. Hujan ni hari ni. Oh, nak hujan.
Pusing. Dia datang. Dia datang. Dia datang. Pusing. Dia datang, bang. Dia datang. Aku di sini. Aku bilang. Oh, Sini. Jangan yang pun. Kereta habis. Aku bilang. Boleh goncang. Tu orang. tak boleh jauh. Aku tak jauh. Ni, handphone Tak kat cik. jauh. Santai. Aku berhenti nak ambil. Aku ambil. Kau dah buka. Dia dah hotel. Apa lagi tu lah. Okey. Kita stay sini. Dia baik. Tak. Boleh buat apa? Memang ni. Santai. Sorry je. Dia ada buat. Macam orang pegang bahan. Bahan. Takut. Benda dia besar. Besar kan? Dia kalau goyang pokok tu besar. Ya. Okey, baik. Sekejap lagi. Tadi jauh. Tak lah. Memang bateri dan power bank dah habis. Ini habis. Tu sekejap dulu. Besar. Kali dia juga. Boleh tak? Oh. Okey. Jangan jauh sangat. Tak jauh. Putus sikit ni. Putus jauh. Bateri habis. Kami. Fokus dia kat depan ni. Siut lah. Datang aku tadi kat sini. Tadi saya kat sini tadi ngam bunyi sini. Takut. Macam kanda ni. Kereta besar. Pokok mana goyang? Keliling dalam ni. Keliling dalam ni. Bunyi. Kau perasan tak? Dengar tak dia pokok goyang? Saya tak sempat pen kan. Sorry. Saya duduk sini tadi. Nak tengok orang penghong ni pasal duduk depan. Dah sini Wi. Kita dah ganggu dia. Jom. Kita bergerak. Saya rasa baik kita gerakkan dia. Kita gerak ni. Saya dah dengar ganggu. Besar tu. Jangan cabut. Jangan lari orang tu. Mula juga. Ganda. Saya tak boleh lari ni. Sebab Orang tua ni buat hal. saya kena Kongsi jodoh. berkongsi jodoh. Eh. Kenapa? Oh. Pokok elam ni goyang tadi. Belah atas tu. Datang goyang. Buat. Gorgon. Orang tua ni tak boleh lari dengan abang ni. Pasal kita orang kongsi hati. Kongsi Terpaksa hati buat dia. Kongsi hati. Mana satu yang goyang ni? Dalam atas. Buat dia goyang. Macam yang kita selalu kena ni. Ini goyang ni tu macam goyang. Fokus kat situ kan. Ni. Fokus kat depan ni. Baik. YB, thank you for it, YB. Dia besar eh. Hujan. Jom.
Nak memang bumi ni. Kan? Dia nak memang bumi ni. Bahaya ni. Tinggal tunggu time ya. Gung. Jom. Dia abang rasa kan? Dia main yang apa? Apa dia? Yang tak pelangkit tu kan lagi best. Langgit. Pelangkit tu. Di mana? Yang kita naik bukit tangga besi, tangga kayu. Oh itu. Itu sih. Sebab tu dah ada. Dah ada. Dah tempat tu pula banyak kes kejadian. Orang hilang. Kenapa? Ni jalan ni atas balik kan? Kenapa ya? Ha? Ikut lah. Ikut. Agak-agak tak lah. Ya apa? Apa tu? Ish. Apa benda? Eh. Ini digoyang. Hai. Pokok, nak pokok. Dekat pokok tu. Nak pokok. Bukan. Kadang dia cakap dia macam ni. Apa dia? Jom lah, malam fikir. Ni guys. Ini tu besar aja. Kalau pokok besar-besar bas dia goyang kan, dekat dia besar mana? Ya. Ni. Fikir ni. Tadi kau panggil orang tayuk. Jauh lagi. Dah tak ada dah. Ni Jauh lah kan. dekat ha. Oh, berkicau tau. Sampai atas. Dia turun cepat je. Oh, ni tempat satu ni. Ada rumah lah. Ada rumah lah kan dia. Mana ada sebelum ni kita datang kan dia? Ni apa ni? Berbayam kot. Mungkin kot. Berbayam lah. Anggap dia Kalau lah masa lepas. itu ke? Tak nak lagi. Kalau masa itu macam mau sampai kan. Kejap. Kan dia dah provok tempat ni. Tak nak lagi. Tak nak. Hai. Tengok tu. Tu daun ni tengok tak? Ni ada tempat dia bertenggik tu dia ni. Kayu ni. Tengah nak hujan ke. Sebabnya hujan lagi. Kena ribut lagi yang pisang saya nak balik ni. Jati habis kan? Bukan cakap tinggal 9% kan? Jati yang atas dah habis. Jatuh je dia. Licin-licin. Dia pakai boot. Kan dia. Pakai boot. Kita pakai ni. Biasa boot. Hiking. Dah lah tu. Berkongsi jodoh tu mak tu. Nak hiking ke berkongsi jodoh? Kalau kita nak keluar dia ada kat situ Tahu tak apa. Macam mana kita nak keluar tu. Anjir. Tu anjir. Okey. Kanda depan lah. Kanda selamat. Apa kanda bertendang. Okey kanda. Tak. Dia lari atas. Boleh lah kan dia. Kan. Nah, kami tak boleh. Kami tak boleh lari ni. Macam kembar ni. Gegar je. Jangan lah untuk kembar ni. Kongsi benda yang sama. Anjing ni, anjing bawah ni. Ada lubang ni. Kalau Remy tunjuk lubang ni selamat ni. Remy tunjuk lubang. Ha? Boleh. Boleh. Besar ni anjing ni sabar ni. Anjing dalam tu sabar-sabar. Ha? Kita kata dia nanti dia balik ikut dia. Besar lah bunyi. Besar-besar pun dia takut. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Diam.
Tak berani dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Diam. Alhamdulillah kan. Kita dah sampai ke Hampir. kita hampir sampai ke base. Sekejap eh. Mak jilat manja. Kenapa tu? Kalau sorry, saya tengah explore je lah. Nanti next time. Okay. Okey. Sorry. Aduh. Why? Dah masuk. Tak masuk. 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 Tapi dia tak nyala. Seperti apa tu? Oh. Macam tu. Dah cabut ni. Cabut nak habis dah. Sampai dah. Ni. Oh, Ya. Alright, thank you. alright. Obeng. 30,000 mAh mah. Habis. Mana? Duduk tadi tu pekuk berbuka. Tahu tak apa. Duduk situ tadi tu. Tu rugi aduh. Abang boleh tukar tempat pula. Tapi kalau nak tengok pun rayuk ke kan? Tengok Fong Sayuk terkejut aku jap. Itulah pasal. Ni dengar. Dia. Dengar. Semua dapat semua. Yang ni kotak ni. Yang pokok goyang. Kau dapat tak? Nak kotak ni? Alright guys. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang hendak. Okay kan, kita dah sampai di base. Yang nama dia bukan base. Sekejap ni Mana dah habis saya ke tahu? Sayang rugi betul pokok ni tu. 2 kali tau. Ya, 2 kali. Masalah saya betul-betul sebelah dia tadi tu. Betul-betul sebelah saya dari ujung. Tiba-tiba pergi pindah. Tiba-tiba saya tak orang kata Kopeng dia besar kan. Habis. Ni 2 motor boleh Tahu. Tuan saya tadi. Saya nak simpan dia. Kalau kita lambat lagi tadi, mungkin dia boleh keluar tapi dalam hujan. Hujan. Tak kita pun tak ni. Yelah, ada bunyi-bunyi tu banjir. Orang terima kasih pakai dia. Okay Remy, saya caw dulu. Okay, baik bang. Terima kasih Abang Sani Busu. Thank you. Naik kotak bang. ni, kotak. Mana tu? Yang lain, kat tidur. Kotak saya dah komplit ni. Tak apa, santai.